Siti Nurhaliza nampak bayangan diri dalam Umairah, tekad pastikan pelajaran tidak terabai. Kemunculan Umairah dalam arena muzik tanah air bukan sahaja membanggakan Datuk Seri Siti Nurhaliza, malah mengimbau kembali kenangan awal perjalanan seni biduanita itu ketika masih bergelar pelajar. Melihat kesungguhan anak saudaranya mengejar impian sebagai penyanyi membuatkan Siti terkenang cabaran yang pernah dilaluinya suatu ketika dahulu. Sebagai individu yang membimbing Umairah di bawah syarikat pengurusan SN Legacy, Siti menegaskan bahawa pendidikan perlu sentiasa menjadi keutamaan. Baginya, kejayaan dalam dunia hiburan harus seiring dengan tanggungjawab sebagai pelajar agar masa depan lebih terjamin. Menurut Siti, Umairah memiliki kelebihan tersendiri kerana sudah terdedah dengan dunia seni sejak kecil menerusi pertandingan nyanyian dan lakonan. Pengalaman itu diyakini mampu membantu penyanyi remaja berusia 15 tahun itu menyesuaikan diri dengan cabaran industri yang semakin kompetitif. Dalam masa sama, Siti berharap Umairah terus mengembangkan bakatnya menerusi pelbagai genre muzik bagi mencari identiti vokal yang unik. Dengan sokongan keluarga dan bimbingan yang betul, beliau percaya Umairah mampu melakar perjalanan seni yang cemerlang tanpa mengabaikan kecemerlangan akademik. Sarimah Ibrahim curi perhatian di majlis eksklusif, kongsi momen istimewa bersama David Beckham. Pelakon dan pengacara terkenal, Cik Puan Sarimah Ibrahim, berkongsi detik istimewa apabila berpeluang menghadiri acara gala eksklusif yang turut dihadiri legenda bola sepak dunia, David Beckham. Kehadiran Sarimah bersama suami, Tunku Nazimuddin Tunku Muzaffar, dan anak mereka mencuri perhatian ramai di majlis berprestij tersebut. Menerusi perkongsian di media sosial, Sarimah mengucapkan tahniah kepada Beckham atas penghormatan yang diterimanya di Hollywood Walk of Fame. Beliau turut meluahkan rasa gembira kerana dapat bertemu secara peribadi dengan ikon sukan antarabangsa itu dalam suasana yang cukup mesra. Menurut Sarimah, Beckham bukan sahaja ramah malah meluangkan masa berbual mengenai keluarga, kerjaya dan kehidupan seharian. Pengalaman itu menjadi lebih bermakna apabila bekas Kapten England tersebut turut memberikan kata-kata semangat terhadap langkah baharunya dalam bidang penerbitan filem. Pengiktirafan yang diterima David Beckham sekali lagi membuktikan pengaruh besarnya dalam dunia sukan global. Bagi Sarimah Ibrahim, pertemuan berharga itu pastinya menjadi kenangan manis yang akan terus dikenang sepanjang karier seninya. Hakim Rusli keluar zon selesa, pelaburan besar jadi titik mula transformasi karier. Selepas lebih 10 tahun berada dalam industri muzik, Hakim Rusli akhirnya membuat satu pelaburan besar yang dianggap sebagai simbol perubahan dalam perjalanan seninya. Penyanyi berusia 27 tahun itu memilih untuk meningkatkan kualiti persembahan dengan memiliki peralatan profesional yang diimpikan sejak sekian lama. Menurut Hakim, keputusan tersebut bukan sekadar untuk kepuasan diri, malah sebagai langkah memperkukuhkan kerjayanya dalam jangka panjang. Sokongan daripada isterinya, Sofinya, turut menjadi faktor yang mendorong beliau berani melabur demi memberikan pengalaman terbaik kepada peminat. Pada masa sama, Hakim mengakui sedang melalui fasa penjenamaan semula dengan menampilkan imej yang lebih segar dan matang. Beliau percaya perubahan dari segi penampilan dan gaya persembahan penting untuk memastikan dirinya terus relevan serta mampu menarik perhatian generasi peminat baharu. Kegagalan menembusi pentas anugerah juara lagu dalam beberapa tahun kebelakangan ini juga menjadi pemangkin kepada kebangkitan semangatnya. Hakim Rusli kini lebih terbuka untuk bereksperimen dalam muzik dan penampilan, demi mencipta versi terbaik dirinya sebagai seorang penghibur. Mus tarik nafas lega, isteri selamat jalani pembedahan selepas berbulan bertarung penyakit. Penyanyi kumpulan Barbarik, Mus, meluahkan rasa syukur apabila isterinya, Suraya Bahari, berjaya menjalani pembedahan selepas berdepan komplikasi kesihatan akibat penyakit kencing manis. Berita menggembirakan itu dikongsikan sendiri oleh Mus menerusi media sosial kepada para peminat dan kenalan. Menurut Mus, perjalanan rawatan yang dilalui Suraya bukanlah mudah kerana pelbagai usaha dan kaedah perubatan telah dicuba sejak beberapa bulan lalu. Namun, keadaan yang dihadapi memerlukan tindakan lanjut sehingga pembedahan akhirnya dilakukan di sebuah hospital di Ampang. Dalam perkongsiannya, Mus turut memuat naik beberapa foto yang menunjukkan keadaan Suraya selepas prosedur tersebut. Walaupun masih dalam tempoh pemulihan dan pemantauan pihak hospital,
perkembangan itu memberikan sinar harapan buat keluarga mereka. Perkabaran tersebut mengundang doa serta sokongan daripada peminat yang berharap Suraya Bahari kembali sihat seperti sedia kala. Mus juga dilihat terus tabah menemani isterinya sepanjang menghadapi ujian kesihatan yang mencabar ini. Izu Islam ringankan beban keluarga pesakit jantung, tindakan prihatin raih pujian ramai. Pelakon dan penyanyi, Izu Islam, sekali lagi menyentuh hati masyarakat apabila tampil membantu seorang bapa yang sedang berdepan cabaran besar dalam membiayai kos rawatan anaknya yang menghidap penyakit jantung kronik. Kehadiran Izu bersama isterinya, Awin Nurin, memberi suntikan semangat kepada keluarga tersebut. Tersentuh dengan kisah Muhammad Hafiz Mansur Taridi yang turut berjuang dengan masalah kesihatan sendiri, Izu mengambil inisiatif menghulurkan sumbangan kewangan bagi meringankan beban perubatan yang perlu ditanggung keluarga itu. Bantuan tersebut disampaikan ketika mereka bertemu secara langsung. Selain menyumbang wang tunai, Izu Islam turut menyokong usaha Hafiz mencari pendapatan dengan membeli kek lapis yang diusahakannya sebelum mengagikannya kepada orang ramai. Tindakan itu dilihat sebagai cara membantu keluarga berkenaan menjana sumber kewangan tambahan. Perkongsian momen berkenaan di media sosial mendapat perhatian ramai yang memuji keikhlasan Izu dan Awin Nurin dalam berkongsi rezeki. Ramai berharap urusan Muhammad Hafiz serta anaknya, Khairin Adriana Tihani, dipermudahkan dan diberikan kesembuhan yang baik. Kamal Adli temui geng baharu di Triads, akui seronok bersembang dengan peminat. Pelakon popular, Kamal Adli, mengakui platform Triads kini menjadi antara tempat kegemarannya untuk berinteraksi dengan orang ramai ketika mempunyai masa terluang. Baginya, layanan mesra dan sokongan berterusan daripada pengguna aplikasi itu membuatkan beliau semakin selesa berkongsi pelbagai perkara secara santai. Menurut Kamal Adli, selepas memberi keutamaan kepada keluarga dan komitmen kerjaya, media sosial menjadi ruang untuknya berhubung dengan peminat dalam suasana yang lebih kasual. Malah, beliau tidak keberatan meluangkan masa membalas komen apabila tidak terikat dengan jadual kerja yang padat. Kamal Adli turut menjelaskan bahawa personaliti yang ditampilkan di Triads adalah dirinya yang sebenar. Gemar bergurau dan berkongsi kandungan ringan, Kamal mahu pengikut melihat selebriti sebagai individu biasa yang boleh berinteraksi tanpa sebarang jurang. Dalam perkembangan lain, Kamal Adli teruja menerima kenderaan utiliti sukan yang disifatkannya sesuai dengan minat mendalam terhadap aktiviti perkhemahan. Janda baik menjadi antara destinasi pilihannya untuk menikmati alam semula jadi, selari dengan gaya hidup lasak yang semakin diminatinya. Pulang dengan jiwa baharu, Lisa Surihani titip doa buat semua umat Islam. Pelakon terkenal, Datin Lisa Surihani, meluahkan rasa syukur selepas berjaya menyempurnakan ibadah haji dan selamat kembali ke tanah air. Dalam perkongsiannya di media sosial, Datin Lisa turut merakamkan penghargaan kepada semua yang tidak putus-putus mengirimkan doa sepanjang beliau berada di Tanah Suci. Menurut Datin Lisa Surihani, setiap doa dan kata-kata baik yang diterimanya amat bermakna sepanjang perjalanan spiritual tersebut. Beliau turut mendoakan agar segala kebaikan yang diberikan kepadanya dibalas dengan keberkatan dan rahmat yang berlipat ganda oleh Allah. Isteri kepada Datuk Yusri Abdul Halim itu juga berharap seluruh jemaah haji tahun ini memperoleh keampunan dan dikurniakan haji yang mabrur. Baginya, peluang menunaikan rukun Islam kelima merupakan satu pengalaman luar biasa yang memberi kesan mendalam dalam kehidupan setiap Muslim. Pada masa sama, Datin Lisa Surihani menitipkan doa buat mereka yang masih menanti peluang menjadi tetamu Allah di Makkah. Beliau percaya setiap individu mempunyai perjalanan dan pengalaman rohani yang tersendiri, sekaligus menjadikan ibadah haji antara detik paling berharga dalam kehidupan.